Hari tu review pasal X70, ramai yang minta review Honda. Katanya CR-V market lagi okey, tahan lasak, lagi elegan, nampak lebih mewah, tak macam X70 nampak kereta China. So hari ni satu unit kereta HR-V 2.0 facelift tahun 2016. Yang ni dah pakai keyless entry, push start button. So jangan komplain lagi, tanya lagi tentang CR-V yang spek ini. Sebab kita dah ada ready stock. Jangan nak kata oh nak cari yang ni, dah ada dah ni, tinggal masuk loan, boleh lulus, boleh angkat. Loan boleh pergi 5 tahun sampai 7 tahun, tengok dokumen. Kalau 2016 ni, kalau dokumen betul strong, boleh dapat 7 tahun rasa. So okay, yang ni model 2.0 4 wheel drive. Ramai yang cari engine 2.0 sebab Rotek tak mahal, baru 440 untuk SUV. Color warna hitam, nombor plate pun cantik, 3130, VH 2 angka. So projector lamp, fog lamp semua ada. Model ni antara model yang paling orang cari sebab yang ni dia punya ketahanan dia ada bagus sikit. Dia lasak sikit model ni. Dan juga sport rim pun original lagi. Tayar bukan main tebal lagi ni, dia pakai tayar SUV betul. Saiz dia kena baca balik, nanti saya ceritakan untuk saiz. Okey, saiz dia 225. Cukup lebar, 65 17. So memang lebar betul tayar dia. Tapi memang comfort. Maksud dia kalau 65 tu dah comfort dah tebal dah. So yang ni dia keyless entry. Salah tekan dia bukan makin buka, dia makin tutup nanti. Dan yang ni dia lasak sebab apa? Masih pakai 5 speed auto. Model ni dia pakai yang 5 speed auto. Dia tak pakai model CVT lagi, belum masuk CVT. So lasak, tahan lasak, kualiti kuat, bagus, cukup menarik. 2016. Okey, so boleh nampak yang ni ada button icon. Push start button dia dekat sini. Button merah macam ni. Infotainment dia dah tukar, bukan original. Tapi model facelift ni aku suka sebabnya dia dah ada auto cruise button sama dengan elektronik digital icon lah. Start button, digital icon, dah cukup lah. Elektronik seater ni dia dah boleh adjust depan belakang, sandaran, lambar support rasa pun dah boleh adjust. Okey, jom kita tengok bahagian belakang. Untuk CR-V ni tak banyak yang nak diceritakan sebab model ni dulu pengarah-pengarah, CEO company persendirian banyak yang pakai, ramai yang pakai sebabnya model ni dia tinggi dan selesa lah. Minyak 2.0 dia pun tak kuat sangat. Antara yang okey, minyak jimat. Enjin dia yang model ni jimat minyak. Walaupun dia sistem 4 wheel tapi dia auto 4 wheel lah, auto 4 wheel. Body dia yang ni, body boot belakang pun besar, cukup menarik. Nampak boot belakang dia besar, rata, flat. Nak angkat barang pun senang. Spare tayar masih ada. Saiz pun 17 juga spare tayar dia. 17 juga. Cuma less space lah, dia kecil sikit. Tapi okey, dia bukan saiz 16. Tapi model ni, kalau yang 2.0 semua model ni dia belum ada power boot lah. Tapi ramai salah tarik, dia terbuka dekat sini. Kang tarik tanggal pula. Shark fin dah ada. Condition kereta cantik. Saya tunjuk bahagian kiri pula. Nampak clear macam ni kan. So siapakah orang-orang yang boleh membelinya? Okay, gaji 3,000 dan ke atas. Kalau 2,008, 2,500 boleh, tapi nak kena ada down payment sebab kereta ni tak boleh ikat lama. So bulanan ada besar sikit. Kalau harga dia ni dalam 50 lebih sikit. So kalau betul-betul berminat, nanti tanya dulu. Kita tanya balik dengan bos nak jual harga berapa.
Berminat boleh wasabi 017-714-5604. Boleh wahab kita lah. Boleh wahab kita 017-714-5604. Yang model ni tau, yang model ni. Okey, sampai sini saja. Jangan lupa like, follow dan komen. Bye bye. Assalamualaikum.